Tak senang kerja majlis ni bang. Oh ya. Kerja majlis ni bang, sama macam ninja bang. Lepas letak, kita terus kena hilang. Wow. Boleh jaga diri ke? Saya jaga diri. Selamat datang ke Sri Wajah. Pada appointment kan? Betul. Jemput masuk. Oh, try masuk lah. Cik. Kena tunggu luar ya. Ni Oh. spa muslimah. Lelaki tak boleh masuk. Oh, memang tak boleh masuk lah? Tak boleh, Oh, tak apa. Kesian lelaki aku. Mesti dia sunyi macam aku juga. Dah lah dia tak ada kawan kat sini. Oi, ada abang majlis. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Kereta abang ke? Tak, bukan. Oh, saya selalu letak orang tak perasan. Terkejut saya, hampir-hampir kantor penyamaran saya gini. Oh, itulah. Nampak macam dah saman dia, kesian dia. Oh, tak bayar parking? Oh, Tak bayar parking takkan abang? Oh, ya. Sini daerah Shah Alam ni, siapa-siapa parking kena bayar. Faham? Bukan jalan dia. Ya. Majlis punya. Majlis punya. Banyak dah bang saman hari ni? Oh ya, alhamdulillah. Banyak bang. Daripada sana straight, saya pun tak faham. Dia orang macam tak bayar parking, saya tak faham. Dia orang malas. Saya pun tak sure bayar ke tak lagi. Tapi saya parking kat depan sana kereta saya. Oh, sana? Sebab ni saya hantar isteri saya ni ke Sri Wajah Spa Muslimah. Oh, cantik lah isteri abang. Tapi tak boleh masuk lelaki. Jadi ya ke? Jadi saya nak kena tunggu luar macam ni, bosan abang. Tapi tak apalah, ada kawan. Alhamdulillah. Saya pun tengah tunggu kereta baru masuk ni. Sebab kereta yang dah lama tu semua saya dah saman dah. Lambat bayar, kalau hari ni RM10. Besok 20. Tengoklah, kadang 50 lambat. Oh, okey. Best abang kerja? Best lah kerja abang? Best lah. Saya punya kerja alhamdulillah best. Boleh santai lah kita ronda-ronda tengok kereta tak parking, kita saman. Saya, tempat kerja saya sekarang ni tak best sangat bang. So saya duk fikir ujung bulan depan kalau boleh nak berhenti lah kan. Sebab ya dah bang, tak best sangat toksik. Kalau abang ada tempat kerja kosong, abang bagi tahu saya dekat majlis kan, abang tulis nombor saya. Bang, kita baru je jumpa. Jangan macam tu bang. Saya pun baru kerja 2 tahun je bang. Okey. Tak senang kerja majlis ni bang. Oh ya. Kerja majlis ni bang, sama macam ninja bang. Lepas letak, kita terus kena hilang. Wow. Baru boleh kerja. Bestnya kerja abang. Minta maaf tanyalah kenapa nak berhenti. Tak best. Jadi saya tengok macam kerja abang macam best dia, macam tinggal kertas-kertas saman dekat orang, seronok. Saya pun asyik di saman je, saya pun fikir nak sama orang. Tapi kerja saya ni best, tapi kena hati-hati lah, kena pandai nyorok. Orang tak boleh perasan sangat. Okey. Tak apalah, bagi nombor abang. Saya rasa ada 1 kosong, ada budak baru nak keluar tu. Okey. Ambil 014. 014, okey. Thank you bang. Okey. Aduh, abang majlis tu dah pergi buat kerja pula. Nak bawa siapa ni? Ada makcik cleaner. Assalamualaikum cik. Salam. Lama dah cik kerja cleaner ni, buang-buang sampah. Saya bukan cleaner. Saya bukan cleaner. Oh, bukan cleaner. Oh, saya ingatkan macam abang majlis tadi, lepas tu ada makcik cleaner. Bukan. Oh. Saya ni hantar isteri saya dekat sini, Sri Wajah Spa Muslimah. Tu yang bosan tu tak ada siapa nak borak kan, nampak acik. Saya borak Saya bukan acik, saya kakak lagi. Oh, muda lagi. Mestilah. Okey. Akak tak pernah try lagi? Saya dah biasa dah datang sini. Okey, akak ada apa lagi nak borak dengan saya? Tak naklah saya borak dengan awak. Oh, tak nak borak. Sombong akak cleaner tu. Baru nak promote dia dekat Sri Wajah ni, package facial basic RM59 je. Murah. Rugi lah dia, tak tahu. Main game lah. Bosan lah. Ni abang majlis tadi. Dia saman kereta aku. Astaghfirullahaladzim. Hilang. Abang majlis. Aduh. Bukan tadi lalu sini ke? Macam mana dia boleh hilang? Ninja ke?